Kenapa ramai orang start ejek-ejek orang lain ni? Sebab dia nak semua orang jadi sama. Mana boleh? Tak boleh. Kita semua lain. Tak payah jauh-jauh lah. Kau ada adik-beradik kan kawan-kawan? Kau ada adik-beradik kan? Lain tak korang dengan adik-beradik korang? Saya berani jamin banyak yang lain. Karakter lain-lain. Minat lain-lain. Kepandaian lain-lain. Dan mungkin dengan mak bapak engkau pun lain-lain. So itu memang fitrah manusia. So ini skill bersosial. Awak dah tahu sekarang ni, oh kenapa dia orang cakap macam ni? Sebab dia orang nak aku jadi macam dia orang. Sebenarnya tak boleh. So aku terus jadi aku, dia jadi dia. Jadi aku tak marah dia. Aku faham kenapa dia jadi macam tu. Sebab dia tak faham kita semua lain. Ini penting dik. Kalau tak, saya selalu buat live, ramai orang tanya, bang, toxic environment, bla 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 bla. Sebenarnya yang dia orang cakap toxic ni, kebanyakan dia punca adalah perbezaan karakter. Itu je punca dia. Yang mana kau memang tak boleh buat apa. Lain orang, lain karakter. So bila kau pergi kerja, tujuan adalah untuk kau buat kerja, cari rezeki halal. Itu tujuan kau kerja. So apa-apa yang berlaku kat tempat kerja tu, kau kena faham kenapa diorang ni macam ni. Dan dia ada banyak cara membesar, faktor kehidupan dan sebagainya. Okay, contoh waktu kecil mak dia selalu rejam dia dengan timun. Kena kat tengkuk dia. Kena kat tengkuk. So mungkin dia membesar, ada trauma. Awak lalu tepi tengkuk dia, dia maki hamun awak. Padahal awak tak ada buat apa pun. So dia reflect sebab dia ada trauma. Nampak tak? Jangan main-main guys. Benda ni real. Semua ada trauma dalam hidup. Cuba letak empathy.